Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, mengikut rentak gendang, berjoget dengan riang. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, berjoget dengan girang, hidup menjadi senang. Daun sendu duduk daun lamun kudu, asamlah paut dipetik orang. Jangan diikut hati yang rindu, orang yang jauh kasih tak kurang. Layanglah layang terbang melintang, madu kelapa dalam tempayan. Lagi tak hilang bulan dan bintang, dia tak lupa kasihkan Tuhan. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, mengikut rentak gendang, berjoget dengan riang. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, berjoget dengan girang, hidup menjadi senang. Pohon berimbang di ataslah gunung, tumbuh di bawah pohon meranti. Janganlah hidup berulam jantung, menunggu dia bersama mati. Soroti peti bunga kasturi, kainlah songket habis berbau. Pujuklah hati bawa menari, menari joget lagu Melayu. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, mengikut rentak gendang, berjoget dengan riang. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, berjoget dengan girang, hidup menjadi senang. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, mengikut rentak gendang, berjoget dengan riang. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, berjoget dengan girang, hidup menjadi senang. Pohon berimbang di ataslah gunung, tumbuh di bawah pohon meranti. Janganlah hidup berulam jantung, menunggu dia bersama mati. Soroti peti bunga kasturi, kainlah songket habis berbau. Pujuklah hati bawa menari, menari joget lagu Melayu. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, mengikut rentak gendang, berjoget dengan riang. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, berjoget dengan girang, hidup menjadi senang. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, mengikut rentak gendang, berjoget dengan riang. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, berjoget dengan girang, hidup menjadi senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 18. Saya akan mewakili kumpulan 18 dalam pembentangan pada hari ini. Tajuk yang kami ambil ialah Siti Nurhaliza, iaitu lagunya bertajuk Joget Berhibur.
Ini ialah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang, iaitu Muhammad Nakiuddin bin Muhammad Kamal, C23A1046. Seterusnya ialah Muhammad Aiman Naim bin Roslan, C23A0880. Seterusnya ialah Muhammad Syakir Syami bin Cik Omar, C23A1073. Dan akhir sekali Muhammad Ajmal bin Jafri, iaitu C23A1163. Siapakah beliau? Mari kita tengok siapakah Datuk Siti Nurhaliza. Fakta cepat tentang Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza ialah penyanyi terkenal di Malaysia. Ia daripada keturunan Melayu yang berusia 46 tahun. Dia ialah penyanyi pop nombor 1 di Malaysia. Beliau juga dikenali sebagai Voice of Asia. Beliau juga memiliki syarikat kosmetik yang bernama Simplicity Sendirian Berhad. Lagu yang dipilih ialah Joget Berhibur by Siti Nurhaliza. Tema lagu ini ialah Joget Berhibur. Tema bagi lagu Joget Berhibur ni ialah kegembiraan, hiburan dan semangat bersamaan dalam suasana tradisional. Lagu ini menggunakan irama joget, iaitu satu rentak tradisional yang ceria dan penuh semangat yang biasa dimainkan dalam majlis keramaian. Lirik lagu ini menekankan tentang berseronok, menari bersama, bergembira tanpa rasa malu dan merapatkan hubungan antara masyarakat. Ia membawa mesej bahawa hiburan secara sihat dan tradisional mampu menyatukan orang ramai dan menceriakan suasana. Dalam video ini, Datuk Siti Nurhaliza berumur 18 tahun. Seterusnya ialah nilai-nilai estetika yang terdapat dalam lagu ini. Joget Berhibur juga ialah single ketiga daripada album Cindai oleh Siti Nurhaliza. Nilai-nilai yang terdapat dalam lagu ini ialah keindahan irama tradisional, iaitu joget, seni persembahan dan gerak tari, penggunaan bahasa yang indah dan berirama, nilai budaya dan warisan, dan akhir sekali suasana ceria dan positif. Nilai estetika yang pertama ialah keindahan irama tradisional yang dikenali sebagai joget. Lagu ini menggunakan irama joget, iaitu salah satu rentak muzik tradisional Melayu yang penuh dengan semangat dan keceriaan. Irama ini bukan sahaja menghiburkan, malah mencerminkan keunikan seni muzik tradisional Melayu yang masih relevan dan digemari hingga kini. Seterusnya ialah seni persembahan dan gerak tari. Nilai ini yang terdapat dalam lagu ini dicipta khas untuk mengiringi gerakan tarian joget yang lincah dan berpasangan. Ini menonjolkan keindahan seni gerak tubuh yang beradab, sopan dan penuh makna dalam budaya masyarakat Melayu. Nilai yang seterusnya ialah penggunaan bahasa yang indah dan berirama. Lirik lagu ini menggunakan bahasa yang puitis, berirama dan mudah difahami. Penggunaan gaya bahasa seperti perulangan dan irama menjadikan liriknya lebih menarik, sesuai untuk dinyanyikan dalam suasana santai dan meriah. Seterusnya ialah nilai budaya dan warisan. Lagu ini membawa unsur nostalgia, mengekalkan elemen budaya lama seperti cara hidup bermasyarakat, nilai hormat dan hiburan secara sihat. Ini menggambarkan estetika budaya yang memperkaya identiti bangsa. Akhir sekali ialah suasana ceria dan positif. Secara keseluruhan, lagu ini membawa aura kegembiraan dan hiburan yang menjadikan ia sesuai dinyanyikan dalam majlis perkahwinan, pesta rakyat atau perhimpunan kebudayaan. Suasana ini membentuk satu bentuk estetika emosi yang menyenangkan pendengar. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada lagu Joget Berhibur oleh Siti Nurhaliza ini ialah lagu Joget Berhibur merupakan karya yang menyerah keindahan budaya dan seni tradisional Melayu melalui irama joget yang rancak serta lirik yang mengajak kepada keceriaan dan perpaduan. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, malah turut memainkan peranan dalam memelihara warisan seni muzik dan tarian bangsa. Lagu ini menggambarkan semangat masyarakat yang suka bergaul mesra, menghargai seni dan menikmati kehidupan dalam suasana harmoni. Secara keseluruhannya,
Lagu ini mengangkat nilai estetika muzik tradisional sambil mengukuhkan identiti budaya bangsa. Sekian, terima kasih.